Salam sejahtera kepada semua. Saya Korandesi Mangit, anak guruna dengan nombor matrik P16853. Dari kumpulan 1 ingin memulakan pembentangan kajian kami yang bertajuk Parental Consolidation of Quality in Early Childhood Education in Malaysia. Kami terdiri daripada 5 ahli kumpulan. Yang pertama iaitu saya sendiri, kedua Dayang Mimi Zulaika binti Awan Ramli, ketiga Franklin Del Anata, keempat Jelena Jawai Anak Ulak, dan yang terakhir sekali ialah Nur Alia Anisha Wani binti Sa'ad. Saya akan membentangkan bahagian pendahuluan yang merangkumi latar belakang, kepentingan dan jurang kajian, objektif serta dapatan yang dijangka. Untuk latar belakang, tahun awal kanak-kanak merupakan tempoh yang paling kritikal dalam perkembangan kognitif, sosial dan emosi. Di Malaysia, kesedaran terhadap pendidikan awal kanak-kanak semakin meningkat. Bilangan prasekolah, swasta dan tadika kini bertambah dengan pesat. Menurut laporan World Bank pada tahun 2025, kadar enrolment prasekolah di Malaysia telah meningkat daripada 67% kepada 84% pada tahun 2020. Namun, pertumbuhan ini menimbulkan cabaran baharu kepada ibu bapa iaitu bagaimanakah mereka menentukan sesebuah prasekolah itu baik untuk anak mereka. Seterusnya, kajian ini penting kerana ibu bapa merupakan pengguna utama perkhidmatan prasekolah. Persepsi mereka secara langsung mempengaruhi pilihan dan kepuasan terhadap sesebuah tadika. Namun, kebanyakan kajian lepas telah menekankan indikator pakar seperti kelayakan guru dan kurikulum berstandard. Suara ibu bapa sering diabaikan sebagaimana yang dinyatakan oleh Mamat pada tahun 2023. Menurut laporan parliamentary pada tahun 2025, mendapati bahawa masih terdapat persepsi bahawa murid prasekolah dianggap sebagai anak tumpang yang menyebabkan mereka menerima layanan tidak setara dan sering ditempatkan di lokasi kelas yang tersisih. Menariknya di sini, berdasarkan perbualan dengan ibu bapa, mereka sering menyebut guru adalah seorang yang penyayang, anak rasa selamat dan anak suka pergi sekolah sebagai kriteria utama dalam memilih tadika. Oleh itu, maklumat utama kajian ini adalah untuk mendokumentasikan bagaimana ibu bapa di Malaysia mengkonseptualisasikan apa itu prasekolah yang baik. Berdasarkan kajian lepas, kami menjangkakan bahawa ibu bapa Malaysia mentarif kualiti prasekolah melalui pelbagai dimensi yang saling berkait, antaranya pencapaian akademik seperti kemahiran 3M, menulis, membaca dan mengira. Di samping itu, keselamatan fizikal dan emosi anak juga menjadi keutamaan. Selain itu, kelayakan guru memainkan peranan penting dalam menentukan kualiti sesebuah tadika. Turut juga menjadi perhatian ialah infrastruktur dan kemudahan teknologi yang disediakan. Seterusnya, ibu bapa juga menginginkan keseimbangan antara akademik dan pembentukan sasiah anak-anak. Dan akhir sekali, faktor kos dan pengaruh sosial daripada rakan serta komuniti turut mempengaruhi persepsi mereka terhadap kualiti prasekolah. Sekian, itu sahaja untuk bahagian saya dan bahagian seterusnya akan diteruskan oleh rakan kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Alia yang akan membentangkan bahagian kajian literatur. Bahagian ini amat penting kerana ia membolehkan kami meneliti dan menganalisis tentang kajian terdahulu yang berkaitan dengan tajuk penulisan kami. Bahagian ini berfokuskan kepada 3 aspek utama. Yang pertama ialah faktor pemilihan prasekolah. Yang kedua adalah konsep kualiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan yang terakhir adalah persepsi ibu bapa terhadap prasekolah berkualiti. Baiklah, kita lihat kepada aspek yang pertama iaitu faktor pemilihan. Pemilihan prasekolah oleh ibu bapa dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Kajian oleh OMA mendapati lokasi yang strategik dan
kos yuran yang berpatutan menjadi faktor utama kerana ia memudahkan urusan harian ibu bapa yang bekerja. Selain itu, kajian oleh Dahari dan Ya menunjukkan bahawa kualiti guru, keselamatan sekolah dan kemudahan pembelajaran turut mempengaruhi keputusan ibu bapa dalam memilih prasekolah. Kemudian, kita melihat kepada konsep kualiti dalam pendidikan awal kanak-kanak. Ia merujuk kepada keupayaan institusi menyediakan persekitaran yang selamat dan kondusif untuk perkembangan menyeluruh kanak-kanak. Menurut Tang dan yang lain-lain, kualiti pendidikan tidak hanya bergantung kepada pencapaian akademik semata-mata, tetapi ia juga melibatkan persekitaran, kualiti guru dan juga pengurusan institusi serta hubungan antara prasekolah dan ibu bapa. Akhir sekali, iaitu persepsi ibu bapa terhadap prasekolah berkualiti adalah berdasarkan aspek seperti keselamatan, kebersihan, pemakanan dan juga keselesaan. Kajian oleh Mat Seri menunjukkan ibu bapa lebih cenderung memilih institusi yang mampu menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak mereka walaupun terdapat kekangan dari segi kos. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dayamini Zulaikha binti Awang Ramli akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan bahagian metodologi kajian kami. Untuk metodologi kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk kajian kes bagi meneroka secara mendalam pandangan ibu bapa terhadap ciri-ciri prasekolah yang berkualiti. Kajian ini melibatkan 4 orang ibu bapa yang mempunyai anak berusia antara 4 hingga 6 tahun. Pemilihan peserta dibuat menggunakan teknik persempelan bertujuan kerana mereka mempunyai pengalaman secara langsung dalam memilih prasekolah untuk anak masing-masing. Bagi pengumpulan data, 3 kaedah digunakan iaitu temu bual separa berstruktur, kajian ilmiah dan nota lapangan. Pendekatan ini membantu meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan data melalui triangulasi sumber. Data yang diperolehi kemudiannya dianalisis menggunakan kaedah analisis tematik yang diperkenalkan oleh Brown dan Clark pada tahun 2022. Melalui proses ini, beberapa tema utama berjaya dikenal pasti dalam maklum balas peserta. Dari aspek etika, persetujuan peserta diperolehi terlebih dahulu dan identiti mereka dirahsiakan menggunakan kod responden bagi menjaga privasi mereka. Seterusnya, saya Jelena Jawai akan membentangkan bahagian dapatan kajian. Dapatan kajian mendapati bahawa ibu bapa mengkonsepkan kualiti tadika melalui 3 dimensi utama, iaitu yang pertama, melalui kualiti struktur, iaitu di mana infrastruktur dan kelayakan guru. Yang kedua, kualiti proses, iaitu kaedah pengajaran dan kurikulum serta faktor luaran seperti kos dan pengaruh sosial. Dapatan menunjukkan bahawa ibu bapa sering mentarifkan kualiti tadika melalui kecukupan kemudahan fizikal seperti bangunan dan kelengkapan asas. Namun, definisi ini telah berkembang di mana ibu bapa juga mengharapkan kesediaan teknologi sebagai sebahagian daripada standard tadika moden. Selain infrastruktur, kelayakan dan profesionalisme guru juga didapati sebagai penentu utama kualiti. Walaupun begitu, terdapat penjangkahan dalam cara responden mengukur kualiti guru ini. Sebahagian daripadanya menilai berdasarkan hasil pembelajaran murid, iaitu sejauh mana murid dapat menguasai kemahiran asas, manakala sebahagian responden lebih menekankan kelayakan akademik formal sebagai syarat mutlak sebelum sebarang faktor lain dipertimbangkan. Dimensi kedua ialah kualiti proses, iaitu pengajaran dijalankan di dalam tadika. Dapatan mendapati penggunaan teknologi seperti smartboard dan iPad dilihat sebagai bukti tadika tidak ketinggalan zaman dalam kaedah pengajaran. Selain itu, kandungan kurikulum perlu disampaikan dengan cara yang sesuai dengan tahap kognitif kanak-kanak melalui pendekatan belajar sambil bermain. Namun begitu, walaupun pendekatan ini diterima, penguasaan literasi asas, iaitu kemahiran membaca dan menulis, tetap dilihat sebagai keutamaan pedagogi yang tidak boleh dikompromi. Ini menunjukkan ibu bapa mahukan keseimbangan antara pembelajaran yang menyeronokkan dengan pencapaian akademik yang kukuh.
Dimensi ketiga ialah faktor luaran, khususnya dari segi kos dan pengaruh sosial. Dapatan menunjukkan 3 perspektif responden berbeza mengenai kos. Terdapat responden yang menganggap kos sekadar kekangan bajet tanpa menjamin kualiti sebenar, dan ada responden yang melihat kos sebagai penentu langsung kepada kualiti, dan ada pula yang menganggap kos tidak relevan berbanding pengurusan dalaman dan kelayakan guru. Selain kos, pengaruh sosial daripada rakan, keluarga dan komuniti juga memainkan peranan yang penting. Sebahagian ibu bapa aktif berbincang dan mendapatkan pandangan orang lain sebelum membuat keputusan, manakala sebahagian lain lebih bergantung kepada pemerhatian pasif terhadap pencapaian anak orang lain sebagai rujukan. Kesimpulannya, konsep tadika berkualiti bagi ibu bapa merangkumi gabungan struktur, proses dan faktor luaran yang saling mempengaruhi. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan meneruskan lagi pembentangan dengan bahagian perbincangan. Berdasarkan perbincangan, dapat dilihat bahawa kualiti tadika atau prasekolah sangat berkait rapat dengan kualiti guru. Hal ini bermaksud, guru memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan keberkesanan pendidikan awal kanak-kanak, khususnya dalam membentuk asas pembelajaran murid. Seterusnya, pencapaian akademik awal kanak-kanak pula sering dikaitkan dengan penguasaan kemahiran asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Ini menunjukkan bahawa tahap perkembangan awal murid banyak dinilai melalui kemampuan mereka menguasai kemahiran asas tersebut. Selain itu, dapatan juga menunjukkan bahawa ibu bapa semakin risau dengan perkembangan dasar pendidikan, terutamanya berkaitan penyelarasan baharu oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Walaupun kemasukan awal kanak-kanak ke tahun 1 adalah secara sukarela, namun ia tetap menimbulkan kebimbangan dalam kalangan ibu bapa. Hal ini kerana mereka mempunyai harapan yang tinggi agar anak-anak mereka dah menguasai kemahiran asas seperti 3M sebelum memasuki usia 7 tahun, iaitu sebelum memulakan persekolahan formal. Jadi kesimpulan di sini, perbincangan ini menunjukkan bahawa tekanan terhadap pencapaian awal kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh harapan ibu bapa serta perubahan dalam sistem pendidikan semasa. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selain itu, hasil temui pual mendapati infrastruktur kemudahan fizikal menjadi penanda aras utama ibu bapa dalam menilai kualiti tadika, di mana kualiti ditarifkan hampir sepenuhnya melalui kecukupan bangunan, bahan bantu mengajar dan keselamatan persekitaran. Dapatan ini selaras dengan kajian TAN iaitu pada 2021 yang mendapati ibu bapa di Malaysia turut menilai kualiti program ECCE berdasarkan persekitaran, kemudahan dan standard kebersihan. Selain itu, definisi kemudahan yang cukup kini telah berkembang merangkumi kesediaan teknologi seperti smartboard dan iPad. Ini selaras dengan kajian Rosita Wahab 2026 yang mendapati bahawa 51.6% kanak-kanak prasekolah di Semenanjung Malaysia menggunakan peranti digital secara berdikari sebelum usia 4 tahun. Justru, tadika perlu memastikan kemudahan fizikal dan teknologi bukan sahaja mencukupi dari segi kuantiti, tetapi juga digunakan secara bermakna dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang penggunaan teknologi sebagai penunjuk kemodenan pengajaran. Berdasarkan dapatan kajian, teknologi terkini seperti smartboard, iPad dan audiovisual dilihat ibu bapa sebagai penunjuk bahawa sesebuah tadika itu tidak ketinggalan zaman. Tetapi, menurut Tang pada tahun 2021, ibu bapa menekankan kepentingan integrasi teknologi seperti unjuran dan pengajaran audiovisual dalam tadika dengan nilai min 4.13 yang menunjukkan persetujuan yang tinggi. Namun, Rosita Wahab pada tahun 2026 melaporkan bahawa kanak-kanak prasekolah di Semenanjung Malaysia menghabiskan purata 3.7 jam sehari menggunakan peranti digital pada hari persekolahan dan meningkat kepada 6.2 jam pada hari cuti.
Jumlah ini jauh lebih saranan American Academy of Pediatrics iaitu tidak melebihi 2 jam sehari untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 6 tahun. Oleh itu, penggunaan teknologi dalam pengajaran perlu dilaksanakan secara perdogi, iaitu digunakan dengan cara yang bermakna untuk pembelajaran bukan sekadar sebagai simbol kemodenan semata-mata. Untuk bahagian literasi asas sebagai keutamaan pedagogi pula, dapatan kajian menunjukkan bahawa pendekatan bermain sambil belajar yang menekankan penguasaan membaca, menulis dan mengira menjadi keutamaan dalam kalangan ibu bapa. Tang pada tahun 2021 melaporkan bahawa ibu bapa menyatakan keperluan untuk kurikulum yang lebih baik dengan pengajaran dan pembelajaran berasaskan permainan. Selain itu, kajian yang sama juga mendapati bahawa ibu bapa menilai kualiti prasekolah berdasarkan hasil pembelajaran murid serta peluang penglibatan dan komunikasi ibu bapa dengan nilai min 4.171 sebagai penunjuk kualiti. Penguasaan literasi asas ini merupakan asas kepada keupayaan kanak-kanak untuk terus belajar. Tetapi, tekanan sistem pendidikan telah menyebabkan ibu bapa lebih mementingkan kesediaan akademik berbanding perkembangan holistik anak-anak. Justru, tadika perlu mengimbangi pendekatan bermain sambil belajar dengan keperluan akademik untuk memenuhi jangkaan ibu bapa tanpa menjejaskan perkembangan holistik kanak-kanak. Sekian untuk bahagian ini. Seterusnya saya akan meneruskan pembentang yang seterusnya. Selain itu, hubungan antara kos dan kualiti tadika juga menjadi perhatian dalam kajian ini, di mana dapatan menunjukkan bahawa hubungan tersebut bukan suatu pandangan yang seragam dalam kalangan responden. Sebaliknya, bercabang kepada 3 perspektif iaitu kos sebagai sekadar kekurangan bajet tanpa menjamin kualiti sebenar, kos sebagai penentu langsung kualiti serta kos yang dianggap tidak relevan berbanding faktor pengurusan dan kelayakan guru. Perkara ini selaras dengan kajian Tang et al. Yang melaporkan bahawa ibu bapa di Malaysia menunjukkan persepsi memuaskan terhadap yuran yang dikenakan dan percaya bahawa yuran yang dikenakan adalah setimpal dengan penjagaan dan pendidikan yang diterima oleh anak-anak. Namun, data terkini menunjukkan bahawa yuran tadika swasta di Malaysia pada tahun 2026 berjulat di antara RM450 hingga lebih RM2,500 sebulan, manakala yuran tadika kerajaan seperti tabika kemas pula antara RM0 hingga RM50 sebulan, dengan kos tersembunyi seperti pakaian seragam, bahan dan acara tahunan yang boleh menambah sehingga RM1,500 hingga RM3,000 lagi setiap tahun. Menariknya, walaupun ibu bapa di Malaysia bersetuju bahawa yuran yang lebih tinggi tidak semestinya menjamin kualiti yang lebih baik, keputusan pemilihan tadika tetap banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kemampuan kewangan. Oleh yang demikian, tadika perlu telus dalam struktur yuran dan pembelajaran mereka serta memastikan bahawa yuran yang dikenakan adalah setimpal dengan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan, manakala ibu bapa perlu bijak dalam menilai hubungan antara kos, kualiti serta tidak terperangkap dengan tanggapan bahawa tadika yang lebih mahal semestinya lebih berkualiti. Seterusnya, dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor pengaruh sosial memainkan peranan yang penting dalam pemilihan tadika oleh ibu bapa. Pengaruh ini datang daripada rakan, keluarga dan juga komuniti setempat. Kajian mendapati terdapat 2 bentuk pengaruh sosial utama. Pertama ialah rundingan sosial atau social consultations, iaitu apabila ibu bapa mendapatkan pandangan dan cadangan daripada individu lain sebelum membuat keputusan. Kedua ialah outcome comparison, iaitu ibu bapa menilai pencapaian atau perkembangan anak-anak yang pernah belajar di sesebuah tadika sebelum memilih pilihan. Dapatan ini selaras dengan kajian Tang 2021 yang menyatakan bahawa hubungan antara keluarga dan institusi pendidikan menjadi salah satu petunjuk penting dalam menilai kualiti prasekolah. Selain itu, kajian T. Machen dan rakan-rakan pada tahun 2024 turut mendapati bahawa reputasi tadika mempengaruhi keputusan majoriti ibu bapa. Oleh itu, penyediaan tadika perlu mengekalkan reputasi yang baik melalui kualiti perkhidmatan dan pencapaian murid. Dalam masa yang sama, ibu bapa juga perlu membuat penilaian secara kritis agar keputusan yang dibuat benar-benar berdasarkan kualiti sebenar dan bukannya semata-mata populariti sesuatu tadika tersebut. Kesimpulan daripada kajian ini adalah
Prasekolah yang berkualiti, menurut perspektif ibu bapa, bukanlah sekadar institusi yang mampu menghasilkan pencapaian akademik yang baik, tetapi merupakan persekitaran pendidikan yang selamat, kondusif, dipimpin oleh guru yang berkelayakan, dilengkapi kemudahan yang sesuai serta mampu menyokong perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh dari aspek intelek, emosi dan sosial. Oleh itu, usaha meningkatkan kualiti pendidikan awal kanak-kanak perlu dilaksanakan secara bersepadu dengan mengambil kira aspirasi dan harapan ibu bapa sebagai rakan strategik dalam pembangunan generasi masa hadapan. Sekian, terima kasih.